Assalamualaikum guys, welcome back to Adik A Channel. So guys, barang terakhir yang aku beli dekat IKEA adalah sebuah ni barang perempuan juga. Orang lelaki jangan marah. So orang lelaki boleh tolong perempuan dekat dapur, okey? So barang yang seterusnya adalah loyang guys. Loyang besi, nampak? Sesuai juga untuk wife korang nak buat kek ke apa ke. So loyang ni nama dia Conchis. Conchis. Okey. Nampak? Saiz dia berapa ni? Saiz dia ni 34 panjang 34 cm. Lebar dia 24 cm. Tinggi dia 5.5 cm. Okey ni. Kalau bulan puasa, suruh wife korang buat agar-agar, ataupun kalau orang Kelantan dia panggil beledar. Beledar. Buat agar-agar merah tu kan, bulan puasa. Mantap guys. So, jom kita tengok lagi detail dia punya ni loyang ni. Okey. So, inilah dia guys. Loyang IKEA. Dia terbuat daripada stainless steel. Okey. Ni yang tak tahu lah korang boleh dapat baca ke tak. Dia tulis dalam bahasa Indonesia kan. Okey. Kalau korang boleh baca. Okey. Saiz dia tak besar tak kecil. Ngam-ngam. Ni belakang dia. Korang boleh nampak. Belakang dia tulis IKEA. Design and quality IKEA of Sweden, made in China, stainless steel. Okay. Alright. So guys, pada siapa yang nak dapatkan loyang IKEA yang cantik ni, loyang ni macam biasa, tekan link dekat bawah. Benda ni harga dia berapa harga dia? RM30 ke RM50 satu ni. Okey, harap wife aku guna dengan baik. Okey, so itu je video kita untuk hari ni, video pendek je. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk klik butang subscribe tu. Okey, tekan je butang subscribe kat bawah tu. Percuma je, tak payah bayar apa-apa pun. Alright, bye.